ni, Menteri Besar Bangang ni, dia sibuk pasal siapa mau take over selepas dia. Hari ni satu Selangor banjir tau. Kuala Lumpur pun banjir, Selangor pun dah mula banjir. And dia bersidang dekat itu Selangor punya government sana. Dia orang bersidang, semua makan, minum, enjoy life. Keluar kenyataan bodoh macam ni. Dia langsung tak peduli. 18 tahun Pakatan punya government di Selangor tak ada ambil satu tindakan pun untuk selesai masalah banjir. Di Kelang, di Shah Alam, di Seri Muda, di Taman Mas Puchong atau kampung-kampung tradisi Puchong dan lain-lain tempat di Selangor. Dia apa tindakan pun dia tak ambil. Dia sibuk pasal ini. Dia sibuk macam mana mau naikkan cukai, pintu cukai tanah, gunakan anak-anak syarikat untuk kutip duit sini, kutip duit sana, pau sini, pau sana. Itu saja. Di mana lebuh raya semua, dia orang taruh dia orang punya macai-macai